mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Berita terkini, kekalahan Harimau Malaya di laman sendiri telah menjadi tajuk utama dalam kalangan penyokong dan pengkritik sukan tempatan kerana ramai yang sedang risau terhadap prestasi skuad kebangsaan menjelang aksi kelayakan Piala Asia. Namun dalam kehangatan perbincangan tentang kelemahan taktikal dan kerapuhan pertahanan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Malaysia sebenarnya masih menyimpan satu lagi kejutan besar. Pasti anda semua terkejut dengan kemasukan seorang lagi pemain warisan yang berdarah Malaysia. Beliau adalah Joao Figueiredo yang kini beraksi dalam saingan Liga Turki. Ini sekaligus menjadikan beliau warisan ketujuh yang rasmi memperkuat skuad kebangsaan di bawah projek revolusi Tunku Ismail. Ketika ini ramai yang beranggapan bahawa tarikh 3 Jun 2025 sebagai detik hitam buat peminat bola sepak tanah air apabila skuad Harimau Malaya tunduk 0-3 kepada Cape Verde, iaitu pasukan dari Afrika. Walaupun perlawanan tersebut adalah perlawanan persahabatan tertutup, tetapi masih ramai yang tidak faham mengapa ia tertutup dan apa sebab-sebabnya. Relax dan tariklah nafas perlahan-lahan, jangan stres dengan keputusan ini. Kita akan lihat kualiti sebenar yang bakal diterapkan oleh Peter Ceklamovski saat menentang Vietnam nanti. Nama Joao Figueiredo mungkin belum begitu dikenali oleh peminat bola sepak Malaysia, namun di pentas antarabangsa, beliau bukan calang-calang pemain. Beliau berusia 28 tahun dan berasal dari Brazil. Mengikut perkembangan yang diperolehi, Figueiredo memiliki keturunan Malaysia melalui ibunya yang berdarah campuran Malaysia dan membolehkan beliau layak mewakili Harimau Malaya di peringkat antarabangsa. Figueiredo kini bermain dalam Super League, Liga Utama Turki. Ia merupakan salah satu kelab yang bersaing di peringkat tertinggi. Sebelum berhijrah ke Turki, beliau pernah beraksi di Greece, UAE, Kazakhstan dan Brazil. Ia telah menjadikannya seorang penyerang yang berpengalaman luas dalam pelbagai sistem taktikal dan corak permainan. Figueiredo dikenali sebagai penyerang prolific, mempunyai kaki kanan yang bahaya dan pantas dalam kotak penalti, serta memiliki kekuatan fizikal dan kemampuan mencipta ruang. Dalam musim terkini di Turki, beliau telah menjaringkan 8 gol dalam 26 penampilan. Ia satu pencapaian yang membanggakan, memandangkan beliau bermain dalam liga yang kompetitif. Joao Figueiredo memulakan kerjaya profesionalnya di Brazil bersama kelab Atletico Mineiro sebelum berhijrah ke Eropah pada usia muda. Di sana, beliau menimba pengalaman bersama kelab seperti OFI Crete di Greece, Shabab Al-Ahli di UAE dan Alanyaspor di Turki. Di dalam setiap kelab yang disertainya, beliau tidak pernah gagal untuk meninggalkan impak, sama ada dari segi jaringan, bantuan gol maupun kepimpinan atas padang. Dengan ketinggian yang sedap sebagai seorang penyerang, beliau sering dibandingkan dengan penyerang seperti Olivier Giroud atau Raul Jimenez. Tetapi Joao Figueiredo membawa kelebihan tersendiri. Kelincahan gaya Amerika Selatan digabungkan dengan disiplin taktikal bola sepak Eropah, itulah dirinya. Sudah pasti kemasukan Figueiredo mampu memberi dimensi baharu dalam struktur serangan Harimau Malaya. Sebelum ini, Malaysia dilihat bergelut dalam aspek penyudah terakhir. Saya bukan nak cakap yang penyerang tempatan tidak bagus. Mereka ada je yang bagus, cuma kurang pengalaman bertaraf antarabangsa bersama pasukan. Dengan kekurangan tersebut, kita kelihatan sukar menyaingi pertahanan pasukan gergasi Asia. Ketiadaan figura bernombor 9 tulen yang konsisten juga merunsingkan kem negara sejak bertahun-tahun. Kini Malaysia memiliki pilihan penyerang yang berpengalaman tinggi dan berdaya saing. Namun di sebalik potensi besar ini, proses penyesuaian taktikal dan adaptasi budaya bola sepak Asia Tenggara tetap perlu dilalui oleh mereka yang baru merasai suasana Asia.